Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hari ini saya nak membawa tuan-tuan perempuan kepada satu dashboard lah, ya. Iaitu dashboard untuk menganalisis data SCAS. Dan dashboard ini sebenarnya kita bangunkan khas untuk keperluan di peringkat di PPD lah, ya. Sebab untuk dashboard sekolah kita dah buat dalam bentuk format yang lain dan banyak sekolah dah ada. Okey, dashboard ini kalau kita tengok, tuan-tuan sebelum tu data dalam ni adalah satu dummy data je lah yang bagi tujuan untuk kita buat sesi ini, bukan data sebenar. Jadi ini adalah dashboard yang kita bina, yang mana dia bersifat interaktif. Maksud sifat interaktif ni ialah segala perubahan data yang kita buat, ya, tambahan data dan perubahan data yang kita buat, secara langsung nanti dia akan memberi perubahan kepada graf ini, ya, secara auto. Jadi tuan-tuan hanya betulkan data atau update data, kemudian data ini akan diupdatekan mengikut masa ke semasa, ya. Okey, kenapa kita gunakan dashboard ni? Salah satunya ialah satu bentuk analisis yang sangat mudah lah, ya, untuk kita lihat, ya. Sebenarnya bila kita buat dalam bentuk dashboard seperti ini, salah satu kelebihannya kita dapat menganalisis prestasi school by school, sekolah demi sekolah secara pantas. Kita hanya klik sahaja nama sekolah dan graf ni akan berubah untuk semua sekolah di peringkat kita. Yang kedua, graf ni juga kita boleh membuat analisis jurang, ya. Sebab dalam ni kita tunjukkan nanti satu kaedah bagaimana daripada dashboard ini kita boleh buat satu analisis yang lebih komprehensif lagi. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam ni dia ada satu button, ya, button AI ni, ya, ataupun ChatGPT ni. Yang ketiga, kita gunakan juga kerana untuk sesi bimbingan kita berdasarkan fakta, ya, iaitu berdasarkan data dan juga berdasarkan evidence. Dan dengan itu juga kita akan memudahkan kita buat pemantauan. Kita tak perlu lagi minta data daripada sekolah, kita tak perlu lagi buka daripada sistem, kerana daripada dashboard ini akan memudahkan kita. Jadi bagi rakan-rakan yang berada di PPD, menganalisis data menggunakan dashboard merupakan satu proses yang sangat berjimatkan masa, sangat mudah, dan itu juga kita dapat respon daripada sekolah-sekolah yang menggunakan dashboard. Okey, saya bawa tuan-tuan kepada dashboard ni dalam bentuk implementnya supaya nampak apa yang dimaksudkan dengan dashboard ini. Okey, ini adalah paparan dashboard yang saya maksudkan. Jadi ini adalah satu gambaran apa yang ada dalam dashboard. Pertama kita ada nama nanti, bila tuan-tuan nanti ada dashboard ni, dia akan ada nama PPD dah. Kan, kemudian dia ada nama sekolah. Sekolah ini adalah berdasarkan apa yang kita nak tengok, sekolah mana nak tengok. Contoh, sekali lagi tuan-tuan, data yang ada dalam ni adalah satu dummy data, bukan data sebenar, tapi data untuk tujuan kita buat sesi presentation ini, ya. Okey, kita ada data 3 tahun, 2023, 24 dan 25. Kita ambil satu contoh dulu, tahun 2025 kita pilih satu sekolah. Katalah kita pilih sekolah Terain. Jadi data dia akan berubah, ya, akan berubah. Semuanya akan berubah, jadi mudah untuk kita melihat proses-proses yang berlaku. Kemudian kita tengok 2003, 24, ya, jadi mudah. Jadi data ini seterusnya akan membolehkan kita membuat analisis. Daripada ni kita dah nampak, ya, nampak ni. 3 ni kita dah nampak semua. Kita ada kekuatan kami, pengurusan kami. Kita dah ada juga tentang hubungan antara kekuatan, pengurusan dan pencapaian. Kita ada kolerasi, kurikulum, co-kurikulum, HEM dan juga kemenjadian, ya, yang kita tengok 5.1, 5.2 sampai 5.3, dan ada lagi sebenarnya button yang saya tunjukkan, yang ada tapi saya tak tunjukkan sini. Jadi dengan proses ini tuan-tuan, kita nak menganalisis senang, sangat mudah, ya. Dan dalam sini satu kemudahan yang saya bina dalam dashboard ini ialah untuk kita meminta AI memproses data. Satu isu yang kadang-kadang kita rasa susah nak minta AI ialah isu berkaitan bagaimana kita nak wujudkan prompt. Yang agak teknikal kan. Okey. Jadi sebenarnya dalam ChatGPT ni saya ada terus nanti link aja kat sini dan terus pergi pada AI. Dan dalam AI ni saya tagging terus kepada kita, ya. Bertindak sebagai siapa? Kalau kita sebagai SIP, KPPD sebagainya, kita masukkanlah sini. Ya, ini semuanya promptnya.
yang kita dah bina dengan limitation ataupun had-had yang tertentu, termasuk juga kita membuat ulasan. Ya, okey. Saya demo sikit tuan-tuan ya. Okey. Kita ambillah satu contoh. Kita nak ambil 3 ni, kita nak menganalisis tentang data ini. Kita nak ambil kekuatan kami, kita nak ambil tentang pengurusan kami, dan kita nak ambil tentang kemenjadian. Ya, data kemenjadian kami, standard 5 kemenjadian. Okey, jadi kita ambil data ini. Cara yang paling mudah sekali adalah dengan kita membuat analisis ini dengan ChatGPT. Kita tampal dengan ChatGPT. Ya, pengurusan kami. Kita ambil satu lagi. Saya tak nampak sebenarnya kalau tak ada dashboard ni, bagaimana kita nak membuat ulasan, bagaimana kita nak melihat sekolah secara bersih yang kita boleh dapat nampak dengan cepat. Ya. Okey, kita masuk graf yang kedua, iaitu pengurusan kami. Kita buang satu. Pengurusan kami, kita pergi pada kekuatan kami. Copy pada kekuatan kami. Dia mudah je tuan-tuan. Ya. Mudah sangat prosesnya. Tak perlu skill apa-apa dalam komputer. Ya, kekuatan kami, dan satu lagi adalah dasarkan data pencapaian kami. Standard 5. Okey, kita copy. Kita masuk ke dalam ChatGPT. Okey, kita dah siap. Task kita adalah untuk melihat sekolah. Ya, jadi tuan-tuan cakap nak apa je, ChatGPT akan buat. Saya ambil satu contoh lah. Daripada ChatGPT ni, kita ada button analysis data ChatGPT. Nanti dia akan keluar prompt. Tuan-tuan salin aja prompt ni. Tak perlu type lagi. Ya, salin aja prompt ni. Dan nanti kita akan hantar pada ChatGPT. Okey, saya hantar pada ChatGPT. Okey, bila dah ni, kita terus saja buat analisis. Dia mengambil masa sikit lah ya, tapi tak selama macam kita buat secara manual. Dan kita boleh menambahlah lagi apa yang kita nak dalam ChatGPT. Itu yang kita panggil sebagai membina prompt berdasarkan pada metakognitif. Tapi yang saya buat ni, dia hampir lengkap. Kecuali kita ada request yang tertentu yang kita perlukan. Kita tambah saja dalam ChatGPT. Nanti saya boleh boleh buat ni juga dalam satu kelas yang kita. Okey tuan-tuan, ini adalah ulasan dia. Ya, kekuatan sekolah disokong kerana pasangan sangat baik. Kemudian dia tengok apa? Ini dibentuk dalam deskriptif dulu. Ya. Kemudian dibuat dalam bentuk apa? Dia bentuk mencadangkan intervensi. Jadi dia menepati kepada kehendak. Kita boleh juga, tuan-tuan ya. Boleh juga minta saya minta dia cadangkan 2 intervensi yang relevan. Sebab kita nak bimbing, kita mungkin boleh tengok apa yang boleh dibuat dalam tu. Okey, dia senaraikan 2 dalam bentuk apa intervensi yang kita nak buat. Okey, kita nak buat cantik lagi. Sediakan saya dalam bentuk info grafik. Screen. Tuan-tuan, saya letak 10x tu. Dia sebenarnya ada beberapa tips sebenarnya. Ada banyak sebenarnya tips. Tapi ada 5 tips yang penting. 10x ni maksudnya apa? Kita nak dia buat berulang-ulang kali. Dia jana berulang kali. Sampailah rasa okey sampai 10 kali janaan. Pada peringkat itu, nanti dia akan hasilkanlah dalam bentuk infografik yang menarik. Jadi kalau kita tengok prosesnya mudah. Masuk je data. Kemudian kita ambil, pindahkan daripada data dalam dashboard. Daripada dashboard tu tadi kita akan keluarkan graf secara auto, by school, by year, by tahun. Kemudian kita masuk dalam ChatGPT dan kita minta lah apa yang kita nak daripada ChatGPT ni buat. Saya tadi pertama saya minta dia buat ulasan. Okey, dia buat ulasan. Yang kedua saya minta dia bagi saya 2 intervensi yang sesuai. Okey, dia bagi 2. Okey, kita dah ada. Okey, kita nak present. Bagi saya dalam bentuk infografik. So dia dalam bentuk infografik. Simple tuan-tuan ya, sangat simple, sangat jimat. Bayangkan proses yang kita buat ni, daripada analisis ni, tak sampai masa 5 minit tuan-tuan. Ya, tak sampai 5 minit, kita telah dapat menyelesaikan tentang yang urusan data ni. Normally kita ada data,
Tapi kebanyakannya kita berakhir kepada hanya dalam bentuk data-data deskriptif, berapa peratus. Kita tidak melihat pada correlation. Kita tidak melihat dari segi aspek intervensi. Ya, ni boleh pilih lah tuan-tuan ya. Kat sini. So, kalau yang berminat untuk dapat ni boleh hubungi saya untuk saya detailkan ya. Cuma saya nak maklumkan dalam dashboard ni kita ada dua lah. Kita ada borang ni, kita ada markah. Markah ni bukan kita buat ni, tuan-tuan download aja. Ya, tuan-tuan download aja daripada sistem. Nanti dia akan keluarlah skor-skor markah ni. Ya, skor-skor markah ni. Bila ada skor markah ni, kita boleh terus saja updatekan daripada yang berkenaan. Ya. Kemudian saya ada bagi pilihan lah tuan-tuan ya, sama ada tuan-tuan nak dalam dashboard ni tuan-tuan isi data sendiri ataupun tuan-tuan nak saya isikan data. Dia ada berbeza lah dia punya package ni ya. Jadi mana yang nanti tuan-tuan rasa nak, tuan-tuan hanya masuk aja data di sini, nanti tuan-tuan akan pergi pada update data. Cuma tuan-tuan kalau kita kena tengok ada data-data ni kita kena ubah dalam dia punya pengiraan ya. Sebab kalau contoh kita ambil kekuatan kami kan, kekuatan kami kita tak boleh ulas sebab weightage-nya berbeza. Jadi kita kena tukarkan dalam bentuk percentage macam yang saya buat ni. Ya, ni. Sebab kalau kita tengok pemberatan tak sama. Kalau kita kata co-akademik tu co-curriculum markah je 10/20, dia tak sama dengan markah 10/10 dalam co-curriculum. Kalau co-curriculum kekuatannya 10/10 dia perfect. Kalau kekuatan dalam A2 10/20 dia hanya pukul setengah saja. Ya, 50% saja. Jadi yang tu pentukar, tapi tak ada masalah ya. Kalau tuan-tuan rasa macam keliru, kita juga boleh juga satu package yang kita siap kirakan nanti. Okey, itu sedikit maklumat tentang dashboard ini. Jadi tuan-tuan yang kalau berminat untuk dapatkan, bolehlah nanti hubungi saya melalui nombor yang ada di bawah ini. Okey, selamat maju jaya, selamat hari Minggu, good luck. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.